rajin kurau sahabat. Tu kurau. Mantap aduh, besar. Nampak gaya ni, nampak gaya ni macam ada. Oh, ada. Aku dua mesti ada. Jom. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang lah. Bertemu kembali kita di dalam Azira Channel. Okey, pada petang hari ini sebenarnya sambungan daripada, dia bukan sambungan sahabat. Ini pencarian hasil yang seterusnya. Saya dah, seperti video yang lepas, saya ada pasang pukat dengan apa ni, merawai lah. Rawai semua saya dah angkat dah. Isteri saya pun ada kutip apa kerang sikit. Dan jadi aktiviti selebihnya saya buat adalah dengan mencari, tu dia sahabat, kapur. Macam biasa lah, kita akan cari pepahat sahabat. Pepahat itu dia kan. Ada lah juga, walaupun tak banyak. Ini buat lauk je sahabat. Nampak? Ui, ui nak. Ui, ui. Ui. Nampak? Keluar jugalah dia. Kapur baru. Mantap baru. Dah, tak ada. Ada dah 3 biji. 3 ekor ada tapi tu isteri saya pun tengah cari. Cari sikit je sahabat. Mata banyak. Mata dia banyak tu, tapi yang keluar semua gorong. Ada yang nak, ada yang tak nak lah sahabat. Kalau dia dah apa, dia tak nak sahabat. Degil pahat di sini. Lama betul nak tunggu dia, lama betul. Pahat sini tau. Mencabar tengok. Kecil kan? Ya. Cuaca panas sahabat. Memang panas sangat lah. Ini boleh kena ni apa sahabat. Demam mau demam pun boleh. Mau demam ni. Tengok banyak tu lubang dia. Tak payah tekan-tekan. Biasa kita tekan dia. Hari ni tak payah ditekan. Tak payah ada tekanan. Nampak jolok je. Kan ada kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Besar kecil kita sapu lah sahabat. Sapu je. Sebab semua saya makan, jadi saya kena sapu habis, sekat habis. Senang. Senang dia kalau ada tempat dia lah sahabat. Sebesar-besar laut ni kan, sebesar-besar laut ni belum tentu ada sahabat. Kalau pergi sebelah sana memang tak ada lah. Lumpur tadi awak kata. Kalau mulai pasir, oh lumpurnya mak dah tu. Daripada tepi sampai ke atas. Baru. Murid pasir tu. Jangan pasir orang tak tahu. Murid baru. Nampak? Itu saya punya korek sampai tertinggal-tinggal loh. Saya kena tengok belakang balik. Dah besar. Besar. Macam ni pun dah kira besar sahabat. Biasa sahabat makan dekat kedai kan. Macam ni nak cari dia. Banyak sangat lubang kan? Lubang banyak bang. Oh, banyak lubang ni. Tinggal cocok je. Tapi susah juga lah, sebab dia lubang dia jauh-jauh. Lubang dia banyak siapa?
baik. Saya jadi cari sekali kat pantai ni lah. Biasa saya akan cari dekat pantai sana, Pantai Kelanang sana. Tapi jauh. Manangkan kita dah dekat sini sekali, barang pun ada walaupun tak banyak. Itulah. Masa pun tak banyak ni. Kita rushing sebenarnya. Sana memang besar-besar. Pantai yang saya cakap tu memang besar-besar. Tapi saya tak sempat nak pergi sana. Banyak. Tengok sahabat. Mana? Macam tadi cari dah dapat dah tengok. Percaya tak? Ni dia sahabat. Dah banyak kan? Nampak? Dah banyak dah. Ini buah laut ni dah cukup dah ni sahabat. Ini semua apa ni sahabat? Masak shake out. Tapi ini tak pernah lagi masak apa ni? Campur dengan telur masin tu yang saya cakap. Kalau kena sahabat, memang mantap lah. Nanti kita cuba yang Dunia saya yang punya. Nak cuba Saya bagi idea, dia terus nak cuba. Sebenarnya saya masih tak sihat lagi sahabat. Baru nak sihat dah kena hentam balik. Baru nak sihat kena hentam balik minggu Sarah demam Demam terus. Minggu dah pun. Demam apa tak tahulah. Minggu lah ya. Demam subscriber rasanya. Bukan lah. Subscriber tak ada tu. Itu yang demam tu. Demam pusing kot. Aduh, air pun dah pasang dah sahabat. Jom. Saya rasa pun masa saya pun tak banyak. Ini semua dia ni sahabat. Lubang kunci harta karun Ni semua dia ni. ni kan? Ni Banyak rapat. empat oh. Semua dia. Banyak oh. Cari kecap je boleh balik lah ni. Tapi tengok kapurnya macam dah tak power lah sekarang ni. Mana dia nak keluar? Sekarang dah biasa. Alah. Wuih, dia punya buk. Besar juga. Keluar-keluar semua besar. Tengok bunyi burung tu. Kena tahu sahabat bunyi burung tu ada tanda sebenarnya. Tu tanda dia. Air dah pasang. Air dah pasang nanti dia. Betul lah tu. Kalau kita tak tahu air dah pasang ke belum kan. Kita dengar bunyi burung ni. Dia akan tanya. Bagi isyarat. Air dah pasang. Sahabat lalu pun dekat hutan ke apa ke, dia akan tegur tu burung ni. Tapi kita tak boleh tegur dia. Dia tegur kita boleh. Kalau kat hutan lah. Kalau dengar je tat kat hutan tu, ada barang tu. Dia jaga lah tu. Dia akan tegur segalanya. Dengar. Kekek. Itulah dia. Yang kita kena tahu. Air dah pasang.
Biasa kalau orang asli macam ni bunyi macam ni dia balik lah. Standby balik lah. Banyak nampak ini semua you ni yang. Kenapa tak dicucuk? Banyak betul lah. Mana tengok? Banyak betul. Mana yang? Ini lah kat laluan ni. Banyak Mana? Okey lah, saya nak cari dulu. Nanti kita jumpa lagi lah. Mana? Banyak tu. Jom. Saya cari. Dah lama cari pun tak pandai. Tak pandai lagi kadang-kadang. Tak keluar dia. Keras lah. Tangan keras. Mana lagi? Tengok dua je bahan keluar kan? Aduh. Lama dah tak makan kan? Tengok, cikgu cucuk sekali je keluar lah. Lama dah tak makan. Aduh sedapnya. Nampak? Mengidam betul lah makan ni. Cikgu cucuk sekali dah keluar. Tak ada. Sekarang ni kita dah mengidam makan ni. Mengidam makan ni. Keras lah tangannya. Mengidam makan ni lah. Jom cari dulu. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah sahabat. Untuk aktiviti yang terakhir ni saya dah selesai. Inilah hasil saya sahabat. Itu dia. Banyak kan? Ini dalam lingkungan 2 kilo ada lah sahabat. Untuk satu keluarga 2 kilo memang dah memadai, dah cukup banyak sangat lah sahabat. Alhamdulillah, kerang pun ada sahabat. Besar kerang tu. Tapi saya tak cari kerang lah sahabat. Sebab dia dah kurang sangat lah. Macam ni je ada sahabat. Dad. Kiap. Ni sedap ni kan? Sedap ni sahabat. Balik kita akan masak apa ni? Pepahat telur masin. Tak tahulah sedap dia macam mana. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Jangan lupa untuk support Azira Channel. Dan saya akan sentiasa mengupload video-video yang terbaru lah, daripada pantai lah, hasil-hasil daripada laut ataupun darat lah. Okeylah, jom. Kalau anda suka, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, untuk menekan butang like sahabat. Saya rasa ramai yang tengok TV sahabat. Dan ini adalah aktiviti seharian saya di pantai ini sahabat yang terakhir lah. Dan saya takkan ke sini lagi untuk 1 minggu ke 2 minggu lah macam tu. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat. Aduh.